Kementerian Pendidikan KPM menafikan dakwaan kononnya berlaku kebocoran soalan bagi ujian bertutur Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris SPM 2025 yang tular di media sosial. Siasatan awal mendapati bahan yang tersebar hanyalah senarai tema umum yang memang terkandung dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau DSKP dan bukan soalan sebenar peperiksaan. KPM menjelaskan bahawa senarai tersebut hanyalah ramalan dikongsi oleh guru dan calon, bukan kebocoran seperti yang ditaktifkan dalam prosedur keselamatan peperiksaan. Kementerian menegaskan semua kertas peperiksaan disediakan mengikut prosedur keselamatan ketat dan dilindungi di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danton melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.